Ramai orang beli emas bertahun-tahun, tapi sampai ke sekarang pun tak jelas beza antara 916 dengan 999. Last beli ikut orang kata, bukan ikut apa yang kita faham sebenarnya. Sebenarnya simple je. 916 tu emas campuran, 999 tu emas tulen. Yang jadi keliru sebab orang ingat dua-dua ni sama sahaja, sedangkan fungsi dia berbeza. Bukannya sekadar nombor yang besar-besar ataupun kecil. Hari ini ramai yang beli 916 sebab nak cantik, nak pakai. Tapi bila nak let go balik, harganya jatuh banyak. Ramai pula yang beli 999 tapi expect rupa macam barang kemas. Lepas tu kecewa sebab kenapalah lembut sangat? Dan kenapa tak shiny macam gelang emak aku? Hidup ni sebenarnya dah banyak sangat benda penting. Benda semudah emas ni pun ramai yang still tak dapat jawapan yang betul. Bayangkan, kalau anda ni tahu beza antara dua ni daripada awal, anda tahu mana sesuai pakai, mana sesuai simpan. Anda tak rugi bila jual, anda tak rasa salah beli pun, dan anda tak buang duit dekat tempat yang tak bagi pulangan yang bagus. So, rule yang paling simple adalah 916 emas perhiasan. Dia lebih keras dan bentuknya cantik. 999 pula emas pelaburan. Lebih tulen, lebih tinggi nilai, lebih senang naik harga. Kalau tujuannya pakai untuk cantik, 916 terbaik. Kalau tujuannya nak simpan dan nak lindungi nilai, 999 paling berbaloi. Kalau awak nak saya ni tunjukkan ataupun explain versi yang lebih senang, siap tunjuk contoh harga, komen je nak faham emas. Saya akan guide pelan-pelan.